lemang, ada rendang, ada pisang. Malam Teha buat burnt cheesecake and brownies. Ni Teha dah bawa keluar dah daripada dia punya loyang. Yay, ni first time Teha buat burnt cheesecake jadi. Hari tu first time buat memang tak jadi. Tengah-tengah tu dia macam lembek, but hope this time okay. So sekarang kita akan buat balloons. Oh my god, that's a lot guys. So kita ada mission guys untuk settlekan this. So jom let's go. Sekarang 12.30. Hopefully benda ni boleh habis cepat. Oh ada director kat belakang. Oh. Okay. Peace asyik. Peace. Demi anak buah yang tercinta. Tutti frutti. Lengo tak boleh. Nak buat apa? Belum ni nak buat untuk apa? Banyak dia. Ella. Yay! It's for your birthday. Happy birthday, Ella. JJ. Wash your poo-poo now. Baju Ella. Dia nak pak, okay? JJ no touch seat dah. Tak, dia touch poo-poo. Dia touch bontot dia loh. Aduh. Tolonglah. Tolonglah, saya pupu. Tolonglah. Dia minta tolong. Up. Tak, Ella hapus sekali nanti. So ada dua guys macam ni. Kita akan Apa tu? I don't know. Better we use it. Okay, dah siap. Dia akan topak-topak lagi. Happy birthday, Ella. Happy birthday, JJ. Happy birthday, Nona. So sekarang kita ada assistant. Dia tak harap dah balon besar. Semua balon besar. So kita bagi diorang buat. Jadi ada balon kecil and balon besar. Pom sayang, pom. Jadi buat yang kecil tadi. Habis dah yang kecil. Oh dah habis dah. Ini yang besar. Oh tinggal yang kecil. A few moments later. Okay guys, so sekarang kita dah settlekan balloon semua. See? Okay? Pink dengan juga warna macam beige macam tu. Sekarang kita dah buat semua balloon. Tunggu sekejap, saya kita akan setting untuk buat everything. Ini keadaan semasa. Itu kenapa tu? JJ. Ini masih lagi. Ya, mak dia sakit mata. Dia boleh mak dia sampai lemak dia sakit. Teruk sangat dengar. 2 hours later. Okay guys, so sekarang update. Teha on the way pergi beli barang. Tadi kita orang rehat-rehat and then kita orang pergi rumah maklum untuk beraya sekali sekejap. And sekarang Teha excuse dulu diri sebab Teha nak kena pergi beli barang. Plan dia petang ni ialah Teha kena pergi beli barang untuk balloon Ella dan juga surprise untuk Alu punya baby gender reveal. So it's a very last minute things. Oh my god, like sekarang pukul 5.30. Teha nak kena pergi beli barang and Teha nak kena pick up cake. Sebab semalam Teha dah pergi tempat kek and hari ni pergi pick up. Sampai ke tak risau sebabnya Teha rasa kalau Teha ambil kek sekarang, Teha rasa maybe akan cair lah. Meanwhile Teha nak pergi beli barang kan. So Teha pergi beli barang dulu and then kita pergi ambil kek. So sekarang Teha dah sampai dekat Lotus. So sekarang Teha nak pergi kedai DIY dan Teha nak pergi kedai balloon tu. Teha akan ambil video yang mana sempat. So jom, let's go. Sekarang kita dah sampai ke tempat balloons. And look, Ella punya ada satu je guys. Ada satu je lagi. Dah habis dah, nampak tak? Dah habis dah. So alhamdulillah rezeki dia satu. Okay guys, so sekarang ni update lagi. Sekarang ni kita nak pergi pick up dulu kek. And dekat luar sekarang hujan. But alhamdulillah tak hujan lebat sangat. Tapi bagus juga hujan, alhamdulillah. Sebab kalau tak cair kek kita nanti. Later. Tada guys, we did it. Alhamdulillah bab kek dah settle sekarang ni. Tak payah risau dah sebab Teha dah pergi ambil. But Ella suka sangat secret recipe dia punya chocolate indulgence. So Teha rasa that was a good
choice untuk dia punya birthday cake. Tapi guys, sekarang Tiha berada di sekitar kawasan rumah Tiha. Tiha tak balik lagi sebab kita ada lagi satu task Tiha nak kena buat untuk Alung punya surprise baby gender reveal. Okay, sebab Tiha seorang je yang tahu gender Alung punya baby tu apa. Semua orang tak tahu. Dan semua orang terkesalah. Semua orang terkesalah. So Tiha rasa macam alang-alang Tiha seorang je yang dah tahu benda ni. Tiha rasa wow, it's a good things untuk Tiha surprise korang lain juga. Tiha ada beli balloon dan Tiha rasa Tiha akan letak paper, warna paper dalam tu. And then nanti diorang akan popkan, boom, terkeluar warna apa. Macam tu lah, something like that. Sebab it's very last minute things. Tiha dah tak boleh fikir dah. Mula-mula ingat nak buat cake, tapi dah macam dah ada cake birthday, dah ada cake macam-macam kan. So Tiha decide untuk buat balloon je kat Alung. So Alung, kalau you see this video, this is for you, surprise baby gender reveal. Sebab I know you and Abang Ajak have been waiting this time for a long time. This is for you guys, a surprise for others also. Sekarang kita akan get ready untuk Alung punya balloon, okay? So Tiha ada bawa kertas. Jeng, korang pun tak akan boleh tahu warna apa. Tiha bawa gunting. So sekarang kita akan gunting kecil-kecil untuk kita letakkan dekat dalam balloon. So jom korang teman Tiha. Siapa yang lagi balik, nak solat lagi, nak siap-siap lagi. Balloon Ella yang tadi pun tak settle lagi tau. Kita dah potong paper. Tiha ada bawa yang ni juga. Kita akan masukkan ke dalam ini. Nasib baik bawa corong ni. Kalau tak jenuh lah fikir macam mana. Okay. Tersangkut. So Tiha tak boleh letak banyak-banyak. Tiha akan letak sikit-sikit. Jadi tak menyabar Tiha tak semua. Tersangkut weh. Okay. Tapi Tiha rasa dah banyak dah. Dari kertas galam kita akan pump. Lenguh. Kita ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah Tiha beli satu je balon. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Takut pula aku. Okay. So kat dalam jadi paper, Tiha akan letak ini. Aku risau lah. Aku tak pernah buat benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sini je. Tada guys! We did it! Finally, Alung punya balloon baby gender reveal siap. So this is what I made. Ini yang Tiha kata last minute thing sangat tu. Tiha beli balloon hitam dan Tiha letak kertas warna gender kat dalam. And then Tiha minta diorang akan letupkan nanti untuk dapat tahu warna apa kat dalam. So I'm so excited about this. Kita balik dulu, settlekan apa yang patut, okay? Jumpa kejap lagi. Awak je buka balik. Tak sabar pun. Tak kuning ni. A few moments later. Bajak awal lagi Bajak. Jangan tidur lagi Bajak. Kita tak climax lagi Bajak. Kita baru permulaan. Kita baru intro. Allah. Okay guys, so sekarang kita dah habis makan. Now kita get ready untuk agenda yang kedua, which is celebration untuk Mikaela punya birthday. So kita dah prepare balloons tadi. And jom kita tengok dia punya outcome. Tada! Ini outcome dia guys. So ini balloon yang tadi dia buat dengan Bajak. Very simple dia sebenarnya. Ini je yang mampu buat. Bajak, we did it! Yay! Oh, boleh ambil tempahan lah Bajak. First time tak kan Tiha dengan Bajak buat. But alhamdulillah, nampak rupa je tu ada. Nampak tak? Nampak tak? Rupa dia ada di situ. Cantik. Okay, so sekarang ni kita akan get ready untuk Mikaela punya
cake decoration. Ni kita order kosong, cake indulgent kosong. So kita akan dekor sendiri. Tiara beli topper dia, which is nampak tak, comel gila bani ni. Ada ribbon kat atas and then ada carrot. Abang ajak. Ada happy birthday. Lilin. Cute. Tada! Comel kan? Hey, Cici baru bangun tidur. Happy birthday to you, Masyu. Happy birthday to Ikana. Happy birthday to you. Yeay, Ellanya. Come. Go. 1, 2, 3. Hello, Ella. Siapa ni? Yes, she's ready. Wait. She's ready for her cake. Tunggu Daddy. Okay. They help you, okay? Buka rabbit. Buka rabbit. Okay. Okay, carrot. Are you happy? Happy. Untuk malam ni sebenarnya bukannya birthday Ella saja. Tonight will be a baby gender reveal untuk Alung dengan Abang Ajak. So, korang tak tahu lagi kan? Kak Haji tak tahu. Kak Haji tak tahu. Kak Haji orang special. Anak lelaki kan anak perempuan? Anak perempuan. Lelaki kan perempuan? Girl. It's a girl. 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 Okay? Laki or laki? Lelaki apa lelaki? Lelaki. Apa? Boy. Is a girl or boy? Boy. Is a boy. So, jawapannya ada dalam ni. Dalam ni. Aku nak Alung dengan Abang Ajak cakap is a pop, okay? It's Next birthday present. Siapa yang ada hadiah-hadiah tu tolonglah bagi keluarkan sekarang. Cepat. Okay. Yay! Thank you, Daddy. Okay. Luna. Dah, yang ni bagi tahu tu terang. Yang ni memang beli sebab teringat. What is it? Open. What is this? Wah, Allahu Akbar. Dia selalu Allahu Akbar sebenarnya. Open. Open. Apa ya? Okay guys, that's all for this video. Alhamdulillah everything goes well. Walaupun last minute things they have planned everything. This balloon, Tiha tak tahu nak cakap apa weh. Sebab Tiha dengan Abang Ajak first time buat balloon ni. And it turns so good. Walaupun tak adalah macam cantik tapi Tiha berpuas hati. Ella, this is for you sayang. If you watching this video in future, Nuna love you so much and jaga diri, jadi anak yang solehah, okay? Untuk Alung dengan Abang Ajak pula, tahniah dapat anak lelaki. So another hero will come. Maksudnya lepas ni akan bertambah meriah rumah ni. So, I wish all the best for you guys and insyaAllah Allah memudahkan segalanya, okay? Itu je video untuk kali ni. Thank you for watching my video guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. Bye bye. See you guys next time.